Apa betul nak dapat banyak duit kaya? Dengar baik-baik. Saya cerita terang lah. Saya dulu susah. Ni cerita tuan-tuan dengar ya. Dengar tuan-tuan. Saya cerita. Saya dulu susah tuan-tuan. Ikan tamban masin ni, mak saya ni buat saya masak lemak, kepak 2 bagi dengan abang. Nak makan susah. Keluarga saya susah. Saya tidak ada harta macam orang ramai. Hati saya waktu kecil teringin nak ada rumah, teringin nak ada tanah, teringin nak ada tu, teringin nak ni, teringin. Tapi saya orang susah. Bapak saya susah. Cuma bapak saya kaya dengan ilmu saja. Jadi satu hari tu, bila saya dah menikah, bila menikah ni, anak seorang susah. Lepas tu saya jumpa satu orang dalam masjid Air Hitam Johor. Di Johor, Masjid Air Hitam kat Johor. Dia kata saya, nak, kalau nak kaya nak senang nak, dia banyak. Saya masa tu saya Niaga kecil-kecilan, pergi dengan satu tempat saya niaga kan. Saya tanya, dia kata nak, kalau nak kaya nak, dia panggil saya nak. Ya. Apa dia tu, dia panggil Haji, saya panggil Haji sebab dia nak dengan serban dengan janggut ya. Apa dia Haji? Dia kata, kalau niaga hari ni dapat 100, ambil RM10 bagi ke orang susah. Dia kata macam tu. Ambil RM10 bagi ke orang susah. Saya buat amalan tu tuan-tuan. Kalau saya dapat banyak mana, kalau saya dapat RM10 saya cabut, saya bagi ke orang susah. Kalau dapat RM1,000, RM100 saya cabut, saya bagi orang susah. Saya buat hari-hari, saya buat tuan-tuan. Tuan-tuan, rezeki saya murah tuan-tuan. Allah Ta'ala ni kalau kita bersedekah, Allah Ta'ala permudahkan rezeki kita. Kadang-kadang kita buat kerja sikit berkat, buat sikit berkat. Jangan kedekut. Jangan kedekut. Terima kasih dulu. Orang kalau nak tenang kaya, jangan kedekut. Kalau tuan-tuan dapat gaji, contohlah dapat gaji RM1,000, tuan-tuan pergi kedai kopi, makan. Terus lah dalam kedai kopi pagi-pagi tu kan sampai 100 kita makan pun. Kita kata kat kedai kopi tu berapa orang makan? RM50 ambil aku belanja. Aku sedekah. Macam tu makan. Orang makan bismillah tuan-tuan. Orang kita murah tuan-tuan. Buat tuan-tuan. Memang segala kan. Mudah tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang ni saya nak kata kan, orang tanya saya, apa rahsia betul je? Macam tu saya buat tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, rezeki saya murah tuan-tuan. Murah rezeki. Sampai hari ni saya murah rezeki. Okey.